Assalamualaikum, selamat pagi-pagi. Hari ni 1 Mei 2026. Janda baik kita hari ni pagi-pagi. Ada 2 biji kereta lagi, 2 family lagi. So kita akan convert 3 biji kereta pergi naik ke janda baik. Nak ikutkan pukul 8.4 pagi ni kita bertemu di KK40. Dia orang tak pasti sekarang berada di mana. Dah sampai RB pertama. Restoran kari kami 40 hari. So dekat sini boleh makan bersih dekat sana. Ada yang goreng. Air apa lah? Dan kata Pak Cici. Lah kenapa tak duduk sana? Cici. Sini. Sana panas. Dia. Ush. Nampak sedap. Nama lepas makan nanti baru pegang handphone. Baca doa apa lagi? Okey, KK40 siap. Sediakan satu ruang khas untuk orang hisap rokok. Tapi masalahnya dah pukul berapa ni? Dah pukul 8.34. 2 biji kereta lagi tak muncul-muncul ni. Nampaknya trip kita ni akan jadi lambat sikit. 1 Mei biasa highway jam Tiada orang daripada Gelang Patah agak jauh. Aku tengah check bateri. Tengok ni. Budak kaki sidai ni. Motong arah dah tumpah. Tumpah ni tumpah. Menuju ke restoran Maksud. Sekarang kita berada di laluan Muazzam Shah daripada Yung Ping tadi, lalu Jalan Federal Redong, tembus ke Muazzam Shah bawa ke Simpang Bahau. Simpang Bahau barulah ke checkpoint kedua, iaitu restoran Maksud. Poin kedua, kedai makan Kak Su dekat Sempang Pelangai. Nampak Sempang Pelangai. Dah pukul 3 lah. Lauk pun dah tak tinggal banyak lah. Masih ada baki perjalanan sejauh 2 jam lagi nak sampai. Banyak ni lauk. Bukan daun ni ke? Daun. Muhammad Syafiq. Macam mana? Macam tak ada makan apa je bang. Mana lauk bang? Dah habis dah. Dah habis dah? Dah tinggal kepala. Licin Lapar nampaknya. Tengok apa tu? Kantoi dah rekod. Macam mana okey? Okey perjalanan. Baik Abang ni tak pakai ke mangga ni? Dah buku-buku siap-siap nak buang ke apa? Tengok tu. Layut-layut. Zia. Table saya berapa bang? 4 Selalu ku mengharapkan kau akan segera pulang. Kau balik seperti dulu, menghapuskan rindu yang sering menghantuiku. Apa nak pergi mana? Semenjak kau datang di hatiku sayang, semua resahku hilang. Kau tak dalam masuk. Ni macam ni. Bang, kau punya sele masuk sini bang, kau punya belah kiri. Sampai dah. Ini kita punya chalet. Tempat kita stay, Nun Chalet. Dekat je dengan sungai. Depan tu dah sungai. Mangam. Macam-macam ada kat sini. Memang strategi tempat ni. Mantap. Chalet kat sini. Ini sungai.
Seronoklah budak-budak ni main. Wah, seronoknya awak main sungai. Oh, memang syok. Budak-budak memang syok lah. Kubang. Main sungai nak. Oh, ramai orang. Oh, mak aku baru nak turun, dia cakap kat situ ada katak. Tengok lari je, mak sana. Lain lah, Bu. Hujan. Jalan mana tak best. Baju aku bawa tak? Ada. Serius lah pakai Nak ada kecilkan badan tu macam mana? Nasi putih seekor. Ni Aku nak ini. beef. Ya Allah, cepat. Satu je, Sedap juga satu makan je. sini. Mantap juga. Ni kopi Big Mac. Kopi Big Mac. Cuba tunjukkan apa dia. Campur satu family, campur satu family. Total ada 4 family ni. Selamat hari jadi. Selamat hari jadi. Oh. Yang ke berapa? 26 tahun. 22 tahun. 22. Pemandangan indah. Pulau Santap. Janda baik. Ingatkan beruang mana tadi? Beruang kutub. Boleh sesat dekat janda baik. Mas Linda. Dah dapat? Baru buka masuk warung lemping pisang, kelapa. Milo air satu, teh panas satu, balik air satu. Balik tak ada Ganti limau ais lah. Berapa satu masak? Kelapa. Ya, menang. Kan ada pisang tadi. Kelapa. Aduh. Jangan kesal, jangan kenang, walau hati rasa pedih, mengapa bersedih. Kalau pinang masih muda, rasanya Bang, ni kat Google Map tu Lubuk Durian mai. kalau hilang kasih, cari lain untuk ganti. Mengapa dinanti? Patahkan tumbuh, hilang berganti, akan sembuh kalau diubati. Ada sikit tu. Patahkan Inilah tempat hilang berganti, akan
Alif Sukri. kalau diobati. Gerak Selamat. Meneruskan perjalanan ke Mersing. Mersing. Ganda baik Mersing. Alamak. Dia baik Li. Okay. Bye. Next. Next kita set up balik. Nanti booking dia terus. Yelah, tiga biji ni kan. Maka dengan ini habislah, tamatlah trip pendek kita kali ini. Semua pulang mengambil haluan masing-masing. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okey. Terima kasih kerana menonton. Sampai jumpa lagi.